Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alright. Jadi tahniah kepada sesiapa yang ada melihat kepada sesi live kita semalam, dan kita dapat melihat bahawa Price telah berjaya membuat penurunan. Dia tutup gap, dia naik sedikit dan seterusnya dia sambung penurunan. Okey. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, okey, yang ini adalah yang mana kita kongsikan pada hari Isnin 27 Julai 2026 di dalam page RNTC. Ini adalah kita punya analisis dan telah dikongsikan bersama-sama, dan kita jangkakan bahawa akan terjadi kenaikan sama ada dalam kotak oren ke ataupun dia naik sampai 1.236 dan seterusnya akan terjadi rejection. Jadi kepada sesiapa yang telah melihat kepada analisis ini, anda semua memang terbaik. Kepada siapa yang masih belum dapat melihat masih tak tahu nak tengok dekat mana, setiap hari Isnin kita akan kongsikan analisis dengan page RNTC. Jadi jangan lupa follow page mereka. Alright, okay. Dan seterusnya, ini adalah apa yang kita dapat lihat dalam pergerakan yang mana selepas terjadi kita nampak terjadinya siri penurunan, alright, yang terbentuk daripada kesan penutupan gap semalam. Jadi siapa-siapa yang ada masuk dalam live semalam, siapa-siapa yang ada menonton video semalam, anda memang terbaik. Okay, yang ini apa ni? Ini apa ni? Ini apa benda pula ni? Ada satu je. Sama je dua-dua. Okay. Jadi sementara itu kita akan buat kita punya analisis ke manakah pergerakan. Tetapi malam ini nanti kita akan ada kita akan ada apa bondo saya nak cakap ni. Kita akan ada live bersama dengan page RNTC yang mana kita akan kongsikan tentang market review tuan-tuan. Kau kenapa tiba-tiba tukar ke sini? Kita akan ada market review dan seterusnya kita akan melihat ke manakah arah pergerakan. Kita akan buat analisis. Jadi malam ini kita akan belajar tentang bagaimana kita nak tandakan setiap zone dan kita nak melihat apa yang terjadi dekat zone tersebut. Jadi faham kau lari mana kau pergi? Tercabut cincin saya. Okey, jadi sekarang ni tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan adalah analisis ke manakah arah pergerakan besi kuning untuk hari ini. Sekarang ini sebab malam nanti pukul 10 kita ada sesi live. Jadi kita akan kongsikan sebentar. Dan juga sebelum kita kongsikan, siapa-siapa yang nak dapatkan nak dapatkan GeoM5, boleh PM kepada saya. Jangan risau, saya akan tinggalkan link untuk tuan-tuan semua kontak kepada saya, PM kepada saya. Dan seterusnya tuan-tuan akan dapat live chat juga dengan sistem GeoM5 ini. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan akan dapat masuk ke dalam channel Nostra Rumah Biru kita, dan anda akan belajar Alawave. Okay, jadi kita dapat 3 benda. Kita dapat signal daripada GeoM5, kita dapat melihat live chat. Live chat ni kena bayar tau, tapi tim SQD berbesar hati untuk masukkan sekali live chat ini ke dalam sistem GeoM5, akses rumah GeoM5. Dan seterusnya anda juga akan belajar Alawave Nostra bersama dengan saya, insyaAllah. Alright, okay. Jadi sekarang kita akan pergi kepada kita punya analisis. Jadi ini antara pergerakan yang telah dikongsikan semalam, okay, pada sesi video dan juga pada sesi live. Okay, dan seterusnya kita akan melihat ke manakah arah pergerakan. Tapi sebelum itu saya akan buang dulu semua benda-benda ini semua tuan-tuan, supaya kita dapat clean. Kita nak clean sekarang ni. Dia dah bergerak mengikut apa yang kita jangkakan. Sekarang kita nak buat analisis baru. Itu yang lebih penting tuan-tuan. Okey, sekarang yang pertama, apa yang kita dapat lihat dalam setiap pergerakan yang ini kita abaikan. Kita abaikan semua ini. Ini kita abaikan sebab dah jadi. Dia dah membentuk kepada struktur baru. Dan sekarang dia dah membentuk kepada struktur baru. Tetapi struktur yang ini, current market price ini, masih belum lengkap. Kena faham apa yang saya nak sebut. Ini masih belum lengkap lagi ni. Turun, naik, turun. Yang ini belum lengkap. Yang ini kita kena panggil lengkap dahulu disebabkan ada satu siri pergerakan yang mana tidak berjaya melepasi level atas. Faham tak? Maksudnya dekat sini dia tak berjaya break. Bila dia tak berjaya break, bermaksud ini kita akan ambil dia lengkap dahulu. Tapi sekarang ini penurunan ini yang kita nak pastikan apa terjadi. Alright, faham tuan-tuan? Okay, jadi kita boleh abaikan yang belakang ini semua. Kita hanya perlu fokus kepada pergerakan yang
terakhir terjadi sekarang ini. Okey. Jadi sekarang apa yang saya akan buat? Pertama sekali, kita akan gunakan Fibo retracement. Tak boleh lari tuan-tuan, kita kena gunakan Fibo retracement. Kalau kita gunakan pada awal pergerakan yang ini, memang dia dah berjaya masuk ke dalam 0.68 dan seterusnya dia sambung bawah. Betul tak? Cuma kalau kita nak lihat dekat sini tuan-tuan, tak ada level yang cantik break dia. Macam saya bagi tahu, kalau dia nak break, biar dia membentuk kepada satu momentum yang kuat. Biar dia bergerak begini supaya nanti senang tuan-tuan. Bila kita nampak ada pergerakan begini, kita lagi senang sebab dia berjaya membentuk satu momentum, satu candle yang kuat. Tetapi sekarang kita tak nampak dan kita masih tak tahu apa akan terjadi. Apa yang kita boleh buat? Pertama sekali, gunakan Fibo retracement, tarik daripada bermulanya penurunan sampai ke sini. Okey? Jadi ini antara benda yang pertama saya akan buat. Saya akan tandakan kotak 05 dan 0.68. Sebab ini berkemungkinan besar ada potensi untuk price membuat kenaikan sebelum membuat penurunan. Tetapi dengar betul-betul, kita tandakan ini dahulu sebab nanti kalau dia break, jadi dia lebih senang untuk kita jangkakan ke manakah arah dia. Faham tak? Apa lagi nak masuk ni? Oi, ada orang nak masuk, belum habis lagi. Baru tengah video nak masuk JM File. Tapi Alhamdulillah, terima kasih sahabat semua yang mana register JM File dengan saya. Anda memang terbaik. Ramai dah, Alhamdulillah. Daripada Indonesia pun ada. Memang terbaik. Okay, Bandar Aceh. Ui, jauh. Okay, sekarang kita dah tandakan satu level. Okay, dan seterusnya macam semalam kita ada tandakan satu zone. Betul tak? Kita tandakan satu zone yang mana trend line ini dia dah langgar. Nampak ni? Dia dah langgar ni tuan-tuan. Dia langgar. Right? Tapi tak apa, yang ini kita tandakan dahulu supaya nanti kita nak tahu ke manakah arah dia. Kita nak tahu apa yang akan terjadi seterusnya. Break sekarang ni. Okay. Once dia break ini tuan-tuan, bagi saya anything yang break, dia mesti akan pull back. Dia apa-apa yang dia break, trend line break ke, support break ke, resistance break ke, kalau istilah saya, apa-apa yang break, dia akan pull back. Cuma dekat mana dia boleh pull back, itu yang menjadi persoalan. Itu yang kita nak kena tahu. Alright, jadi sekarang kita tandakan satu level. Mudah, betul tak? Okay, dan seterusnya kita kena ada satu lagi level supaya tuan-tuan semua nanti senang nak jangkakan ke mana ke arah dia. Okay, andai kata betul dia boleh naik lah, nak pull back sampai mana, saya akan gunakan Fibo retracement lagi sekali dan saya akan tarik bermula daripada penurunan ini sampai ke sini dan saya akan tandakan 0.382. Bukan kat sini, minta maaf tuan-tuan. Terlajak pula. Okay, kita akan tarik daripada sini. Ini candle yang ini, bukan candle bawah tadi, yang ini. Okay, jadi kita akan tandakan satu 0.382 sebab kita nak tahu apa akan terjadi dekat sini. Jadi saya buang ni dulu. Okay, jadi ini akan menjadi 0.382. Kita nak tengok boleh tak price itu naik sampai ke 382 ini. Okay, kenapa 382? Sebab andai kata ini membentuk kepada satu penurunan yang kuat. Kalau kita tengok dekat time frame besar daily kan, kita nampak kan sebatang turun ni. Jadi kalau dia nak balas, dia tak bolehlah balas terlalu tinggi. Kita ambil pendekatan boleh naik sampai sini dan dia akan sambung turun. Faham tak? Jadi faham saya takut anda tak faham, risau pula saya. Tapi tak apa, saya tunjukkan 4 hours. Okay, jadi sekarang dekat sini kita jangkakan ada dua level. Yang pertama 0.5 dan 0.68 dan seterusnya 0.382. Bermaksud ada potensi untuk price naik sampai sini dah reject. Okay, ataupun price boleh naik sehingga ke 0.5618 dan reject. Dua-dua level ini yang saya akan perhatikan. Bermaksud untuk waktu sekarang ini, jika kita tukar kepada time frame lebih kecil, andai kata dekat 5 minit, andai kata dekat sini dia naik kejap lagi, okay, naik, dia turun, kita juga akan gunakan Fibo. Sekarang ni kita tak tahu dia naik sampai mana. Tuan-tuan kena ingat, kita kena tunggu at least pukul 8 sekejap lagi. Kita nak tahu apa terjadi kepada pergerakan. Pukul 8 nya candle, okay, akan buka baru dekat 1 hour, betul tak? Maka saya akan tarik Fibo. Contohnya naik sampai sini.
Contoh dengar betul-betul. Contoh. Andai kata dia naik sampai sini, saya juga akan tandakan lagi satu level 05 dan 0.618. Okey. Untuk melihat jika terjadinya penurunan, dia nak membuat retracement. Faham tak? Ini untuk kita cari entry. Kod lah. Kod dengan betul-betul. Memang price nak naik sampai ke antara 0.382 ataupun 0.5. Jadi ini akan menjadi level zone saya. Sebab ada penurunan yang cantik. Betul tak? Jadi dia turun cantik. Jadi sekarang ini kalau ada kenaikan pullback, saya akan mencari entry di sini. Jika terjadinya naik, break, buat base, ini saya nak yang ini. Tak kisahlah kalau dia nak bergerak dekat mana pun. Anda kata dekat sini tiba-tiba dia naik sikit, dia buat base, dia break base ini, pullback, ini saya nak. Saya nak begini. Janji saya bukan entry dekat kotak biru. Saya akan entry bila ada kenaikan ataupun rejection dan seterusnya membuat base dan dia break base itu. Jadi bila dia break base ini, yang ini kena tunjuk ni. Takut nanti Kang. Dia break yang ini, nampak Bila dia break yang ini, barulah saya yakin sedikit untuk mencari entry B. Tetapi jika tiada, andai kata dia turun, tiba-tiba dia turun sampai bawah ni je. Dia break kotak biru, bermaksud potensi untuk penurunan adalah kuat. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kena faham. Sekarang ini, gerakan ini kita nampak seperti komplit. Nampak ni? Dia dah habis lah ni. Untuk orang yang biasa belajar LOF, dia boleh nampak lah. Daripada ke atas sini dah turun, dah naik, dah turun lagi sekali. Jadi kita nampak ada satu pergerakan yang kita boleh katakan seperti komplit. Sebab tu saya nak tunggu terjadinya satu kenaikan dan seterusnya membentuk kepada 1 hour sekejap lagi selepas pukul 8 dan kita nak tengok candle mana dia berhenti. Andai kata dekat sini tiba-tiba dia turun lagi bawah dan dia break dekat sebelah ni sebelum pukul 8, bermaksud kita punya analisis ke atas ini terbatal dahulu tuan-tuan, sebab kita kena tengok balik apa yang akan terjadi. Jadi sebab tu saya katakan, untuk menggunakan konsep ataupun teori LOF ni, kita tak boleh dekat mana-mana, dekat setiap masa kita nak masuk entry. Bila ada setup baru masuk entry. Ramai orang terlupa, dia tak ada setup pun dia masuk entry, dia jadikan setup. Sebab apa? Sebab dia nak cepat, dia nak dapat duit cepat. Tapi ending dia habis. Itu kita tak nak tuan-tuan, faham tak? Kita tak nak begitu, sebab jika jadi sedemikian, dia tak shock tuan-tuan, dia tak shock, betul tak? Okey. Jadi sekarang ini analisis saya buat masa sekarang ini pukul 7.20. Jadi kita nak maghrib dah ni. Jadi ini yang saya nak tunjukkan kepada sahabat semua, sedikit analisis untuk besi kuning. Sebab sekejap lagi saya tak sempat buat live tadi sebab saya baru balik, dan seterusnya sekejap lagi pukul 10 kita akan bersiaran secara live di dalam page Erantesi. Jadi kepada sahabat semua yang mana masih belum follow Erantesi, boleh masuk sekarang Erantesi yang ini FB. Boleh masuk sekarang sebab saya akan berkongsi ilmu dengan anda dalam page ini pada hari ini jam 10 malam. Okay, live jam 10 malam. Okay. Jadi jika anda ada soalan berkaitan dengan LOF, boleh tanya dekat saya. Jangan risau. Waktu ini kita akan buka peluang kepada sahabat semua untuk bertanyakan soalan, dan kita akan jadikan soalan itu sebagai perkongsian ilmu dengan sahabat yang lain. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi sekarang ini saja pergerakan yang saya nampak buat masa sekarang, tapi seperti biasa level invalidation kena ada di mana. Yang ini level invalidation, jangan lupa. Okey. Ini akan menjadi level invalidation. Jadi andai kata dia break sini, ini bermaksud akan terjadi satu kenaikan yang kuat ke atas. Alright. Kita tak gunakan pendekatan 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Saya tak gunakan yang itu dulu. Sebab apa? Sebab sekarang ini memang kita bias bearish. Kita memang bias price akan turun. Cuma kita nak lihat jika terjadi kenaikan dan membentuk kepada rejection. Jadi seperti biasa, rejection seperti ini. Jika dia sampai dekat kotak oranye dan dia turun, dia buat satu pergerakan base dan dia break base ini, ini point kita nak entry bila dia pullback nanti. Jadi dia lebih cantik dan lebih selamat. Sebagai contoh kat sini. Okey. Membentuk kepada satu penurunan daripada kotak yang telah kita sediakan hari Isnin, betul tak? Okey. Dan kita tukar kepada luminate, kita tengok ada tak point entry.
Ini mesti ada tuan-tuan. Mesti ada punya. Turun-turun. Break. Nampak ni? Dia break je tuan-tuan. Ni saya tunjuk live saya tunjuk live. Dia break dekat sini. Nampak? Dia break. Bila dia break, kita akan buat apa? Kita akan tarik Fibo daripada bermulanya penurunan yang dia buat break ini, dan kita akan masuk entry 0.68. Sebab itulah selalu saya katakan 0.68 ini adalah peluang untuk kita entry, tapi ramai tak pakai. Ramai tak pakai sebab dia awal-awal nak masuk entry dah. Dia awal-awal nak cuba masuk entry, buy lah, apalah. Ini yang saya katakan, bila dia price itu sampai kepada level kita dan seterusnya terjadi satu pergerakan, ini yang kita nak. Okay? Ingat ini kotak oren yang telah disediakan pada hari Isnin. Jadi sekarang ni saya back balik untuk tuan-tuan semua lihat balik. Kok lah dia tak percaya. Ya ke? Betul ke? Saya tak percaya je. Korang kan biasa tak percaya. Kan? Apalah. Kita buat balik. Tunjuk balik. Mana kita punya tadi. Okay? Sebab apa? Sebab saya nak tuan-tuan semua faham. Bila tuan-tuan semua faham, dia senang. Okay, siapa-siapa dah ambil. Siapa-siapa yang tak faham, boleh tengok balik. Boleh rewind balik video ini. Tak ada masalah. Video ini akan disimpan selama 30 hari. Dan juga video ini akan dikongsikan juga di dalam YouTube. Supaya nanti lebih mudah untuk tuan-tuan semua dapat melihat. Boleh tonton balik lagi senang, betul tak? Kenapa aku tak pusing lagi ni? Pusing lagi. Kenapa hilang dah ni? Mana? Ni dia. Tu dia. Okay. Jadi sekarang ini apa? Alamak, kita dah terlajak pula. Tak apa. Ini. Ni dia. Ni maksud saya. Kotak ini kan dah sampai. Price dah sampai dekat kotak. Okay. Bila dah sampai dekat kotak, daily padan lah. Punya jauh aku pergi. Bila sampai dekat kotak ni 0.8, bila kita tukar 5 minit, dia akan ada peluang entry. Nampak ni? Dia kena reject tuan-tuan. Dia kena reject. Banyak level yang dia boleh reject ni. Turun. Dia reject ke bawah. Pullback ini. Sini kita boleh masuk entry. Sini. Boleh je tuan-tuan masuk entry. Padahal betul tak? Janji kau reject. Yang kita nak itu adalah rejection yang terbentuk. Janji dia buat base, break base ini. Nampak ni? Bila dia berjaya break base ini point dia. Dia kena break. Pullback, kita masuk entry. Faham tak? Nampak tak? Sebab tu saya katakan, kalau kita nak masuk entry, ada banyak sebenarnya. Cuma kita yang tak dekat situ. Okay? Kotak sampai buat base, break base. Nampak ni, ni pun dia dah break dah ke bawah. Jadi pullback ini pun kita boleh masuk entry. Kalau kata tak berani lagi, dia break dekat sini, pullback, kita masuk entry. Once dia break tuan-tuan, dia mesti akan ada pullback, tapi tertakluk kepada pergerakan dia, tertakluk kepada structure dia, di mana dia bergerak. Yang itu kita kena lihat. Faham tuan-tuan? Okay. Jadi sekarang ini tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan adalah pergerakan untuk besi kuning, yang mana kita jangkakan berkemungkinan besar akan terjadi kenaikan sedikit sebelum membuat penurunan. Yang mana tak faham, rewind balik. Okay, alright. So far ini saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi jam 10 malam nanti. Dan juga jika tuan-tuan nak dapatkan Geo M5 dekat atas ni, nampak ni dekat atas ni, ni, boleh PM juga kepada saya. Saya akan tinggalkan link di ruangan komen. Tuan-tuan boleh klik dan terus tanya macam mana nak dapatkan. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan anda. Alright, ini saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum, love you all, dan bye bye. Saya kalau nak cek butang ni mesti ada problem. Bye bye.